Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini hari Rabu. Masih sama juga lah. Video penutup tadi kan. Rabu juga. Hari Rabu. Hari Rabu tapi sudah bertukar tarikh dah. Sekarang Hijri. Sudah berubah dah kepada ni. Berubah pada 21 dah pasal melepasi waktu maghrib lah. Sekarang ni dah pukul 7.46 malam. Lepas pada waktu maghrib lah. Saya bergerak balik maghrib ni saya terus bergerak balik dari sini lah. Mari semaya sini, maya di rumah kali saya. Okey, mula daripada awal. Lepas pada buat video penutup malam tadi pada pukul 1 berapa lah? Pukul 12 dah. Tepat pada pukul 12 malam pagi nak berubah tarikh lah. Mana dah boleh dah Rabu dah. Berubah tarikh ni terus balik ke rumah. Lepas pada buat video penutup tu terus balik ke rumah saya. Tidur dah pukul 2 pagi tu. Berada ada 2 pagi, bangun pada pukul 6.50 pagi, bangun terus mandi mai subuh mudah relax, tak ada sarapan lah. Tiba-tiba ibu telefon. Saya pun pergi mendahat pelapar mendah kita kepada Fikri asin di situ. Dia kata dia tak nak kerja jenis tempat dia ni, tak boleh kerja tempat dia ni. Jadi patutnya hak kerja ni dalam kebun ni patutnya esok hari kami. Tapi dia pun buat hari ni lah. Dia asal tu tak ada barang tak cukup tempat dia ni. Tapi hari ni begini kami duduk ni tempat sini. Pak Mari ni ni. Tu saya pun tu di dari bedo ya. Juga ni ke sini ni ada rumah tu. Rumah pojok pasal tu. Ni nyasing ni. Cekok ni. Dari bedo sama lah. Habis tu sementara. Dia tu bedo belah kanan belah kiri. Dari kebun. Bahasa tu kebun lah. Tapi canggih sikit lah pasal dia ada design, ada konflik molek lah. Lepas tu asing panggil bisu tujuh dunia tu. Siapa mari sini ya. Cuma sini. Ni tak klik rumah lagi ni. Daripada pukul 8 pagi tadi tak klik rumah lagi ni. Tak. Klik dah tadi tengok. Klik dah tadi. Kalau hari ni Rabu. Klik dah tadi. Lepas sudah saya pun mari sini mula saling baju saya ada sini. Saya kerja di rumah ni. Saya pun saling terus pergi ke ni lah. Pak kerja dari pukul 10 tu. 10 pagi terus tu. Kerja ini konkrit tapak latar tu. Mengenai ikat 9 kan. Ini konkrit tapak latar tu 3. Dan mula lohor siap waktu lohor. Saya pun pergi makan kat don ya, makan sini. Lepas tu pergi minum air di Damaksu. Aku makan dah. Lepas tu klik mari sini pula untuk semai lohor. Mak tenek ni juga tu dia tu pukul 3 mandi mai lohor. Kalau sini ada pukul 3.30 baru mai lohor, mandi mai lohor. Lepas tu matang tengah asal tu guna. Dah pukul 4.25. Asal 4.41. Tunggu asal mai asal balik rumah sekejap, ambil barang-barang hak nak dua pastani esok tu kan. Barang-barang apa ular-ular tu. Terus pergi ke rumah Tok Perai dalam tu. Lojia ni. Lepas selesai atas tu hari sini ajak nak buka sana tengok cuaca gelap ni. Hujan tadi sebelum kau tu hujan. Pukul 7.10 tadi. Pukul 7 tadi tak hujan. Gorek 7.26. Pukul 7 tu hujan dah. Lepas tu bila dah ni lepas hantar air tu ada pakai kosong tak gelap hujan. Saya pun pergi makan nasi dan nasi undang tu ada tu dia boleh buat montok sakit panas. Saya order nasi goreng makan nasi orang situ. Pas sudah makan tu terus mai lagi ni singgah ke Fikri. Duduk minum situ, minum air situ lah. Minum air minum petari tu. Tak kat pukul 7 dah ada lah tu. Dah apa pukul 7 tu tak hujan. 7 suku saya balik. Terus balik lah. Balik ke sini lah. Balik sini mandi-mandi semaya gorek. Semaya maghrib sini. Lepas tu hari ni ngajar ni. Tak pergi ngajar dah ni. Hujan ni.
Dia nak pakai getah gitu, berjanji dah dengan budak tu dia nak bayar harga hak dia pun kira mari tu kan bayar bola tekra tu 20 ya. 19 ya 20 sen. Harga bola tekra tu. Saya review dah. Lepas tu lepas sudah semayang ni terus pukul 7 hari. Saya pergi klik tu sudah garik pukul 7.25 ni dah. Lepas tu sudah maghrib tu. Lepas sudah semayang garik saya terus buat video ni. Pada pukul 7.40 hari. Okey, saya rasa sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi video penutup nanti. Patutnya saya buat connect tadi lagi ni. Sebelum kita kena fikir. Maksudnya entah pada saya video daily report ni. Jadi silap akad belum terlupa. Okey, saya rasa sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Iaitu sesi 16 hari Rabu 16 Julai 2025 Masihi bersamaan dengan 20 Muharram 1440 20 dan 21 Muharram 1447 Hijriah. Okey, sekali saja. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.